Hello guys, jom ikut kami trip santai ke Johor Bahru. Nak tahu apa yang kami akan buat? Saksikan video ni sampai habis. Let's go. Memang setiap weekend sekarang ni agak ramai orang ke Desaru. Penuh lah dengan pelancong-pelancong dari Singapura. Di same jalan ni kita hati-hati sikit sebab dia tengah construction. Banyak jugalah kemalangan yang berlaku. Rasa kalau ada kawan dari JB ke dari mana ke menggunakan SDA, make sure be careful dan beri perhatian lebih sikit lah. Nampak jalan dah diturap tu, dah nak siap dah kot. Probably by 2027 lah water tu siap. Dalam 20 minit lagi kita nak sampai ke Johor Bahru. Sing yang sini. Dah sampai dah. Datang ke Jackal. Awal sangat mari 10 sampai dah. Kedai bukan 10.30. Straight je mari. Tak kira ni mana. Makan je tadi. Lah, sepusing sini. Tengok apa yang ada. Area ni yang Jackal ni sama ke? Ni Jackal tu area ni. Ni tahu siapa ni? Wah, yang macam belakang dia. Dari baju putih macam Melayu. Tadi kita pergi Jordan dengan Ciwo. Ni masuk kacak pula. Kita bukan kasut kan? Ada kat atas mata. Tak ada nak ayat tu tak ada. Apa awak ni? Baca tadi. Lagi kacak, tapi kacak nak buka kasut. Menyusahkan. Kita dah balik ke Jackal lah. Jom jaga dah buka. Kita pergi masuk pusing dalam Jackal. Tu cari baju. Let's go, let's go. Sini kau tak? Ha? Tak nak aku cuma ni. Kita berdua lah. Hotel? Tapi bentuk sama enggak? Sama juga. Cuba tengok ada. Sini lah mesti. Orang tadi ni ambil gambar ke? Video lah. Ambil dah. Cuba rate my outfit today. Dia sambil dapat hitam je. Kita tak sampai. Apa sampai ni mana kita? Satu tak nampak muka awak. Sampai ni okey. Dah settle dah. Okey. Hai, last dah baju. Off-white. Ini samping mana ni? Tak ada dah cukup lah. Okay, songkok ada. Ha? Songkok. Songkok kat mana? Songkok depan. Kita tengok dulu. Oh. Tu
tengok songkok. Songkok yang tu okey lagi tak? Songkok itu okey lagi tak? Sokok. Hmm. Macam tu je. Yang punya pasal 300 habis. Baju raya. Baju raya sekali lah. Untuk Iwan. Hai, event. Apa dia? Tiga ya, baju yang putih cuma. Tu je, baju tu. Baju... Oh, baju putih. Ini baju putih. Pelak gas tu. Macam mana perasaan hari ni berjalan-jalan? Aku balik. Cepatlah explore. Jadi nak tengok ni. Order explore apa? Wah, tu meja study. Uish, tarik balik. Dia betul boleh tengok TV. Ya. Pasal tak barang. Okey, selesai? Bawa tengok lah kat sini kan. Okey. Ish, apa ni? Iya. Selesai ni. Dah lah bangun. Lesen you macam pegang ni. Lompat-lompat lah. Berapa ringgit? Ya. Ya. Tak bawah lah tu, bukan kat atas. Mana? Bangun lah, jom. Kita cari lagi. Itu kaca lah. Letaklah tempat dia balik ni. Kat mana awak ambil tadi? Macam sama je. Kat rumah. Memang ada kat rumah. Ada dua yang tu. Ni, office ni. Otak saya sejuk lah. Meja besi. Besi sejuk eh. Ini tak ada sejuk. Jom.
dulu. Bye-bye. Situ kena letak lompat rambut tekan barang. Kita end kita punya session ni dengan sparkle latte. Semua dah penat jalan-jalan. Budak ni ada lapar-lapar sikit. Makan donut. Sir, nak kopi? Ada satu. Baik-baik, tak apa. Kita terakan lagi. Abang aku baik tak pol aku puyo tu. Terang, Oh, ya. terang sikit lagi. Okey lah. Apa? Tadi kat video ni. Ha? Terang sikit lagi. Dah tak okey dah. Jauh dah. Kita ada new camera woman. Ada WhatsApp lagi. Okey. Tapi memang 4+1 tu je ada. Oh, lagi mahal lah. Okey. Tak, tadi kalau 4+1 tadi 200. Hantar sini. Hantar sini. Okey, kalau yang 4+1 tadi? Oh, 740. Dia during purchase je boleh beli. After purchase tak ada lah. Dia kalau nak tambah sekarang lah. Kalau maksudnya kalau beli yang 259 ni tambah 200 apa tadi? OnePlus 2 tu maksudnya yang ni setahun, tambahnya extended warranty habis tahun. Jadi 3 ke jadi 2 total? Jadi 3 tahun. 2 tahun. Oh. Okey, faham. Saya kena record sikit. Boleh? Sabar tak semua. Okay, so tamatlah perjalanan kita hari ini.